Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita sambung surah Toha episod yang ke-7. Baik, mari kita buat sedikit ulang kaji, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, perkataan Arab terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Baik, mari tengok perbezaan jenis-jenis perkataan Arab. Baik, yang pertama isim dia ada pattern, manakala fi'il ada pattern. Yang haraf dia tidak ada pattern. Baik, isim ada pattern, fi'il ada pattern, manakala haraf dia tidak ada pattern. Tidak ada pattern tu maknanya dia tidak ada bentuk tertentu yang kena ikut. Baik, kemudian isim tidak ada ganti nama diri tersembunyi, fi'il ada ganti nama diri tersembunyi, manakala haraf dia tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, mari tengok contoh isim. Baik, tadi saya kata isim ada pattern. Contoh afdal dengan akrab ni, dia punya pattern dia sama. Kita tahu dia punya pattern sama sebab tengok huruf tambahan dengan kita tengok baris. Di sini huruf tambahan sama, iaitu hamzah. Kemudian dia sama baris. Hamzah tu baris atas, huruf kedua mati, tengah dia baris depan, tengah baris atas, hujung baris depan. Jadi berdasarkan huruf tambahan ni dan berdasarkan baris dia sama, maka kita kata dia pattern dia sama. Baik, dari segi terjemahan, nanti dalam terjemahan tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Di sini afdal maknanya lebih utama, manakala akrab lebih dekat, tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, orang Arab telah patternkan bahawa dalam isim, kalau ada penambahan hamzah di depan, hamzah ini untuk perkataan lebih. Tadi afdal maknanya lebih utama, manakala akrab lebih dekat. Perkataan lebih itu orang Arab telah patternkan. Mereka kata guna penambahan hamzah ini untuk perkataan lebih. Baik, mari tengok contoh fi'il pula. Contoh di situ asyhadu dengan a'udzu. Baik, asyhadu dengan a'udzu makna dia dalam terjemahan ada ganti nama diri tersembunyi, iaitu aku. Baik, kenapa aku pula? Sebab hamzah. Kenapa hamzah ni boleh jadi aku? Orang Arab kata hamzah ni akan jadi aku dekat fi'il mudhari'. Baik, kalau tengok macam sama je. Baik, dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari' yang sama dengan isim. Dia punya pattern dia sama sebab huruf tambahan dia sama. Huruf tambahan dia sama, jadi pattern dia sama kat sini. Maka ketika ini kalau nak bezakan, kalau pattern sama, nak bezakan kena tengok pada ayat lah. Kena tengok pada ayat. Kita selalu baca dalam ayat, dalam tahiyat kita selalu baca asyhadu, makna dia aku bersaksi. A'udzu pun kita selalu baca, makna dia aku berlindung. Baik, ini adalah fi'il mudhari'. Orang Arab telah patternkan hamzah dekat depan fi'il mudhari' ni sebagai tanda ganti nama diri aku. Kalau kita kata aku bersaksi, kita tak sebut ana. Kalau aku berlindung pun tak sebut ana, sebab di situ orang Arab telah patternkan letak hamzah ni untuk aku. Tapi tadi hamzah tadi perkataan lebih pula. Itu kalau dekat isim. Isim ni nama dia isim tafdil. Baik, kalau yang sama pattern macam ni,
kita tengok kebiasaan atau kena tengok makna ayat baru kita tahu maknanya. Maknanya nak cerita kat sini, kadang-kadang ada keadaan yang kita jumpa isim dan fi'il tu dia sama pattern. Sebab apa sama pattern? Sebab sama huruf tambahan dan sama baris. Baik, pada ketika ini kita kena tengok ayat atau ikut kebiasaan. Ikut kebiasaan, afdal ni selalu kita sebut afdal maknanya lebih utama. Ikut kebiasaan kita selalu sebut asyhadu maknanya aku bersaksi. Baik, di sini hamzah di sini dekat fi'il mudhari', fungsi dia ialah tanda ganti nama diri aku. Kalau yang dekat sini ini dekat isim, hamzah ni mewakili perkataan lebih. Baik, mari tengok haraf pula. Kalau haraf dia tidak ada pattern dan tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Contohnya sa. Sa tu maknanya akan. Tidak ada ganti nama diri tersembunyi pada perkataan sa. Baik, itu ulang kaji tentang jenis perkataan Arab. Sekarang kita nak masuk surah Toha. Hari ini kita sambung surah Toha ayat 7. Baik, mari kita bacakan dahulu ayatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Terjemahannya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Baik, sedikit penjelasan. Dalam ayat ini Tuhan nak bagi tahu bahawa kamu kalau kuatkan suara ataupun kamu tak kuatkan suara, kamu cakap perlahan-perlahan, ataupun kamu belum cakap, masih simpan dalam hati, belum ucapkan lagi, itu semuanya Allah tahu. Ayat ini nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Allah tahu yang di depan, yang di belakang. Dalam surah ayat Kursi Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang. Allah tahu yang kita cakap kuat-kuat ataupun yang kita cakap pelan-pelan, atau yang belum cakap, dalam hati saja kita cakap, itu semua Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Kalau manusia, kalau contoh orang tu bekak, kita kuatkan suara sebab supaya orang tu dengar. Kalau kita cakap slow, dia tak berapa dengar, jadi kita kena kuatkan. Kalau dengan Allah, kita kuatkan ke, slowkan ke, dalam hati ke, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang dia zikir, dia pergi baca kuat-kuat, tujuannya supaya Allah dengar, itu tipulah. Zikir ni kalau kita baca kuat-kuat, tujuannya adalah supaya orang lain dengar, orang lain boleh ikut. Kita baca kuat-kuat bukan kerana nak bagi Allah dengar. Kalau cakap slow pun Allah dengar. Dan zikir ni kalau seorang-seorang, untuk mengelakkan daripada riak, maka kita baca perlahan-lahan. Kita baca perlahan-lahan. Kalau ramai-ramai kita baca kuat-kuat supaya orang lain tahu bacaannya, orang lain boleh ikut. Itu kalau jadi imam. Kalau jadi imam, dia baca kuat-kuat supaya orang lain boleh ikut. Baik, secara asasnya manusia ni, dia cakaplah kuat-kuat ke atau perlahan atau masih dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah kerana Allah Maha mengetahui. Baik, mari tengok word by word perkataan yang ada. Yang pertama ialah wa, yang kedua in. Baik, mari tengok terjemahan. Yang pertama wa terjemahannya dan, manakala in terjemahannya jika. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada dalam ayat ini. Yang pertama wa maknanya dan, itu haraf ataf. Orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Dipanggil haraf penyambung cerita kerana fungsinya adalah untuk sambung cerita. Baik, kemudian in maknanya jika, ini haraf syarat. Haraf syarat ni menjadikan ayat itu ayat syarat. Kalau ayat syarat, maka dia nak kepada jawab pelengkapnya. Baik, mari tengok dalam ayat tadi Allah berfirman, terjemahannya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahsia
dan yang lebih tersembunyi. Baik, di sini ayat ini ada in. Bila ada in, ayat ni jadi ayat syarat. Syaratnya kat sini, jika kamu mengeraskan ucapanmu, jika kamu kuatkan ucapanmu, itu syarat. Dia tidak lengkap, dia nak kepada pelengkapnya. Pelengkapnya disebut sebagai jawab. Baik, dia punya jawabnya, maka sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Baik, mari tengok selepas in. Baik, selepas in, perkataan seterusnya tajhar. Terjemahan dia ialah kau mengeraskan atau kau menguatkan suara. Baik, ini fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' ialah satu perkataan, tetapi dia menggabungkan ganti nama diri dengan perbuatan. Baik, saya ulang tuan-tuan, fi'il mudhari' adalah satu patah perkataan, tetapi dalam satu perkataan tu digabungkan ganti nama diri dengan perbuatan. Baik, mari tengok dalam ayat tadi Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli. Terjemahannya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu. Baik, di sini perkataan tajhar adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia ada dua tanda. Tanda yang pertama, dekat depan dia ada ta, ada anaitu. Fi'il mudhari' dekat depan dia ada anaitu. Anaitu tu ialah huruf hamzah, nun, ya, ta. Fi'il mudhari' ni dia kena ada dekat depan sama ada hamzah, nun, ya, ta. Di sini ada ta. Ta tu tanda fi'il mudhari'. Tanda ni dekat depan. Kalau dekat ujung pula, tanda fi'il mudhari' dekat ujung, sepatutnya fi'il mudhari' ni dia baris depan. Sepatutnya tajharu. Tadi saya kata fi'il mudhari' ada dua tanda. Tanda yang pertama dekat depan ni, iaitu huruf ta. Tanda yang kedua dekat ujung, iaitu baris depan. Sepatutnya baris depan. Tapi orang Arab kata hujung fi'il mudhari' ni dia boleh bertukar. Dia boleh jadi mati, dia boleh jadi baris atas. Baik, kat sini dia mati. Mati tu sebab ada in ni. In ni dia membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Baik, seterusnya dalam fi'il mudhari' itu ada ganti nama diri kau. Kita anggap ganti nama diri kau ni sebagai ganti nama diri tersembunyi. Baik, kalau ganti nama diri tersembunyi, kita kena letak tanda. Tanda kau di sini ialah huruf ta. Huruf ta dekat depan ni adalah tanda ganti nama diri kau. Fungsi kau di sini adalah sebagai pelaku. Kau di sini adalah sebagai pelaku. Baik, hari ni kita nak cerita fokus pada ganti nama diri yang tersembunyi dengan ganti nama diri tidak melekat. Kita mula dengan ganti nama diri kau dahulu. Baik, dalam bahasa Arab, sekiranya kau berada dekat dalam ayat isim, tidak ada fi'il di situ, jadi ini ayat isim. Kalau fi'il ni, kalau ayat fi'il dia ada fi'il. Fi'il ni dia perbuatan yang ada pelaku. Baik, kalau ayat isim, maka kau di depan ayat ini berfungsi sebagai subjek. Jadi kita kena guna ganti nama diri yang tidak melekat, iaitu anta. Contoh di sini, kau di rumah, anta fil bait. Kalau kita nak tanya, adakah kau di rumah? Hal anta fil bait? Hal anta fil bait? Kalau kita nak tanya, bila kau di rumah? Mata anta fil bait? Baik, kat sini anta. Anta di sini makna dia ialah kau. Kau di sini dianggap sebagai ganti nama diri tidak melekat. Fungsi dia sebagai subjek. Kalau fungsi dia pelaku, kalau pelaku kita anggap ganti nama diri kau tu tersembunyi dekat dalam fi'il, kita kena letak tanda dekat fi'il tu. Tanda dia ialah huruf ta. Contoh di sini, kau pulang ke rumah, tarji'u ilal bait. Tarji'u ilal bait. Baik, kat sini ta tu tanda ganti nama diri kau. Fungsi kau di sini adalah pelaku. Kalau pelaku kita anggap kau tu tersembunyi, maka kena letak tanda iaitu ta. Tapi kalau ayat tu tak ada fi'il, ayat itu ayat isim, fungsi kau di sini subjek, maka kena guna anta. Baik, yang kau tadi tersembunyi dalam fi'il.
Fi'il di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il di sini adalah fi'il mudhari'. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, seterusnya kita nak tengok ganti nama dia. Baik, sekiranya dia di depan ayat isim, tak ada fi'il dalam ni, dia ni depan ayat isim, maka fungsinya subjek, jadi kena guna ganti nama diri tidak melekat, iaitu huwa. Contoh, dia di rumah, huwa fil bait. Huwa fil bait. Baik, kalau dia pulang ke rumah, di sini ada perbuatan. Dia di sini sudah dikira sebagai pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi, kita kena letak tanda. Tandanya ialah huruf ya. Baik, di sini ya tu tanda ganti nama diri dia. Kita anggap dia ni sebagai ganti nama diri tersembunyi. Fungsi dia dalam ayat ini adalah sebagai pelaku. Dia di sini pelaku. Kalau dia di sini subjek. Kalau subjek kita guna huwa. Kalau pelaku dia tu tersembunyi, kena letak tanda iaitu huruf ya. Baik, di sini dia pulang ke rumah, yarji'u ilal bait. Tadi kalau kau pulang, tarji'u ilal bait. Baik, mari tengok pula kalau ganti nama diri aku. Baik, ganti nama diri aku, kalau dia punya fungsi subjek, kita guna ganti nama diri tak melekat iaitu ana. Contoh di sini ana fil bait, maknanya aku di rumah. Baik, dalam ayat ni tak ada perbuatan. Jadi ini ayat isim. Baik, kalau ayat isim fungsi aku di sini adalah subjek, maka kena guna ana. Ana adalah ganti nama diri tidak melekat. Baik, tapi kalau dalam ayat itu ada perbuatan, contoh di sini aku pulang ke rumah, maka di sini aku ni tersembunyi dekat dalam fi'il, dekat dalam perbuatan ni. Dan kita kena letak tanda iaitu hamzah. Hamzah ni tanda ganti nama diri aku dalam fi'il mudhari'. Baik, kita anggap aku tu sebagai ganti nama diri tersembunyi. Fungsi dia pelaku. Kat sini dia tersembunyi dalam fi'il mudhari', tanda dia hamzah. Kalau dia tadi yarji'u, tandanya ya. Kalau kau tandanya ta, tarji'u. Kalau kami pula, kalau kami tandanya nun, maka akan jadi narji'u. Kalau kami pulang, narji'u. Baik, habis cerita tentang perbandingan ganti nama diri tersembunyi dengan ganti nama diri tidak melekat. Balik kembali ke surah Toha, perkataan seterusnya bil qawli. Baik, ada dua patah perkataan di sini. Yang pertama bi, yang kedua al qawli. Baik, mari tengok terjemahannya. Yang pertama bi, terjemahannya dengan, manakala al qawli terjemahannya kata-kata ataupun ucapan. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama bi dengan, itu haruf jar, manakala al-qawli adalah isim. Baik, haruf jar fungsi dia membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, mari tengok ayat tadi. Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli. Baik, kat sini bil qawli ni hujung baris bawah sebab ada bi. Bi adalah haruf jar. Fungsi haruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, selepas bil qawli yang berikutnya fa innahu, ada tiga patah perkataan di sini. Yang pertama fa, terjemahan dia ialah maka. Baik, perkataan yang kedua inna. Inna, terjemahan dia ialah sesungguhnya. Baik, yang terakhir hu. Hu, terjemahannya ialah dia ataupun nya. Baik, di sini dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita sebut atau tak sebut, atau yang tersirat di dalam hati. Baik, mari tengok jenis perkataan yang ada di sini. Yang pertama fa, maka itu haruf jawab. Baik, tadi depan ayat tadi ada in. In tu syarat, dia mesti nak kepada jawab. Kalau jawab biasanya ada fa. Baik, fa di sini dipanggil haruf jawab. Baik, kemudian inna haruf taukid, orang Melayu panggil haruf penegasan. Fungsinya adalah untuk menegaskan.
Manakala hu maknanya dia, itu dhamir muttasil, orang Melayu panggil ganti nama diri melekat. Dalam bahasa Arab, ganti nama diri kalau selepas haruf taukid mesti guna ganti nama diri melekat. Kalau saya tukar kat sini saya, kalau kat sini saya kena guna ya, bunyinya bertukar jadi inni. Kalau saya tukar kau, kat sini kena guna ka, innaka. Baik, seterusnya yang berikutnya ya'lamu, terjemahannya dia mengetahui. Baik, perkataan ya'lamu ni dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni satu perkataan, tapi dalam satu perkataan itu menggabungkan ganti nama diri dengan perbuatan. Baik, ganti nama diri yang dalam fi'il mudhari' ni kita anggap dia tersembunyi dan diletakkan tandanya. Tandanya ialah huruf ya. Baik, kalau aku mengetahui, kita kena buang ya tu. Kita kena letak hamzah, maka bunyinya akan jadi a'lamu. A'lamu maknanya saya mengetahui. Kalau engkau mengetahui, guna ta'lamu. Kalau kami mengetahui, guna nun, na'lamu. Baik, seterusnya selepas ya'lamu yang berikutnya as-sirra, maknanya rahsia. Baik, ini adalah kalimat isim. Dalam ayat tadi Allah berfirman ya'lamus sirra. Baik, mari tengok terjemahan. Terjemahannya di sini, dia mengetahui rahsia. Baik, dalam ayat ni dia ni pelaku, mengetahui perbuatan. Rahsia ni yang kena perbuatan. Dalam bahasa Arab, orang Arab panggil maf'ul bih. Maf'ul bih tandanya ialah hujung kena baris atas. Baik, saya ulang tuan-tuan, dalam ayat ni ada perbuatan, iaitu mengetahui. Dia ni pelaku, rahsia tu yang kena perbuatan, yang diperlakukan. Kat sini rahsia ni diketahui oleh dia. Jadi di sini rahsia berfungsi sebagai maf'ul bih. Baik, kalau maf'ul bih kena letak tanda. Tandanya ialah baris atas di hujung. Baris atas di hujung. Baik, mari tengok seterusnya. Selepas perkataan as-sirra yang berikutnya wa akhfa. Baik, di sini ada dua patah perkataan. Yang pertama wa, yang kedua akhfa. Baik, mari tengok terjemahan kalimat yang ada di sini. Yang pertama wa, terjemahannya dan. Yang kedua akhfa, terjemahannya lebih tersembunyi. Baik, ataupun makna lain dia aku bersembunyi. Aku tersembunyi. Tapi dalam konteks ayat tadi, makna dia bukan aku, makna dia lebih tersembunyi. Baik, mari tengok jenis perkataan. Yang pertama wa dan, itu haruf ataf. Orang Melayu panggil haruf penyambung cerita. Fungsi haruf penyambung cerita ialah untuk sambung cerita. Baik, manakala akhfa. Akhfa tu nampak macam fi'il mudhari', tapi dekat sini bukan fi'il mudhari'. Kat sini akhfa isim tafdil. Terjemahan dia lebih tersembunyi. Baik, di sini perkataan lebih diwakili oleh penambahan huruf hamzah. Huruf hamzah di sini mewakili perkataan lebih. Baik, tapi akhfa ni dia nak macam fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari', kalau akhfa ni fi'il mudhari', makna dia aku tersembunyi. Aku tersembunyi. Hamzah tu akan jadi aku. Tapi kat sini dalam ayat ni akhfa ni isim tafdil, makna dia lebih tersembunyi. Baik, kita nak buat sedikit perbandingan antara isim tafdil dengan isim sifat. Baik, dalam bahasa Arab, kalau isim tu ada perkataan lebih, kita panggil dia, orang Arab panggil dia isim tafdil. Contoh di sini lebih besar, kita guna isim tafdil iaitu akbaru. Baik, isim tafdil dia ikut pattern af'alu, yang mana di depan dia ada tambah hamzah. Baik, kalau kita buang perkataan lebih, kita nak sifat semata-mata, tidak ada perkataan lebih. Baik, kalau sifat semata-mata, orang Arab panggil isim sifat. Dia punya pattern dia ada ya dekat tengah. Pattern dia fa'il. Kalau isim tafdil tak ada ya dekat tengah. Kalau isim tafdil, pattern dia af'alu, ada tambah hamzah dekat depan. Kalau isim sifat, di tengah-tengah dia ada ya, di depan dia tidak ada hamzah. Baik, mari tengok contoh kat sini lagi sekali. Dia besar, dalam bahasa Arab huwa kabir. Huwa kabir. Baik, di sini besar adalah isim sifat,
kita ikut pattern fa'il. Di tengah-tengah dia ada ya. Baik, kalau dia lebih besar daripada kau, huwa akbaru minka. Baik, kat sini ada perkataan lebih. Jadi kita kena guna isim tafdil, kena ikut pattern af'alu. Kita kena buang ya tadi. Kena buang ya, tak ada ya dekat tengah tu. Kemudian kena tambah hamzah. Ikut saja pattern af'alu ni jadi akbaru. Baik, akbaru maknanya lebih besar. Kalau besar saja tak ada hamzah, tetapi ada ya, ikut pattern fa'il, bunyinya jadi kabir. Kabir. Baik, dalam kedua-dua isim ini, dua-dua isim ni semuanya tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Kat sini dia ni huwa, dalam isim sifat ni tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, dalam isim tafdil itu pun tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Kat sini dia kita gunakan huwa. Sini pun dia gunakan huwa. Di sini tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Kalau fi'il mudhari' tadi ada ganti nama diri tersembunyi. Fi'il mudhari' tadi kalau dia kita letak ya dekat depan. Kalau ya dekat tengah, ini nama dia isim sifat. Isim sifat ni tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, mari kita buat sedikit latihan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, soalan yang pertama. Sila kenal pasti isim tafdil. Baik, saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Terjemahannya, maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Baik, ini Fir'aun kata kepada ahli sihir. Ahli sihir ketika melihat mukjizat Nabi Musa, iaitu tongkat bertukar jadi ular yang sangat besar, lalu mereka mengakui itu mukjizat, lalu mereka terus beriman. Sedangkan Fir'aun tak mahu beriman. Lepas tu dia ugut pula ahli sihir yang dah beriman tu, dia ugut nak timpakan seksa yang dahsyat kepada mereka. Baik, Fir'aun ni dia ego sangat tinggi, sombongnya sangat tinggi, maka dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mudah-mudahan kita jadi seperti perangai ahli sihir ni, nampak saja kebenaran, kita terus mengakui kebenaran, lalu kita beramal dengan kebenaran tersebut. Baik, kita nak cari di situ isim tafdil. Baik, dalam ayat itu kalau nak cari isim tafdil senang saja, cari yang ada hamzah. Cari yang ada hamzah. Kalau tengok di sini ada hamzah tapi tengah baris bawah. Baik, kalau isim tafdil tadi tengah dia bukan baris bawah. Tadi perkataan lebih utama afdal, tengah dia baris atas. Baik, kalau yang ni tengah baris depan bukan juga. Ini bukan isim tafdil dia. Ini bukan isim tafdil. Isim tafdil tadi tengah baris atas. Baik, yang tengah baris atas kat sini asyaddu dengan abqa. Asyaddu dengan abqa. Baik, asyaddu maknanya lebih pedih, manakala abqa makna dia ialah lebih kekal. Baik, di sini huruf hamzah di sini mewakili perkataan lebih. Baik, sepatutnya selepas hamzah mati. Tapi yang ni dia ada syaddah. Yang ni ada syaddah, maka dia tidak mati di sini. Sepatutnya kena mati macam abqa, macam perkataan afdal, akbar. Sepatutnya selepas hamzah mati. Tapi di sini ada syaddah, maka terpaksa dihidupkan baris. Baik, kedua-dua ini adalah isim tafdil. Terjemahan dia kita tambah perkataan lebih. Perkataan lebih di sini diwakili oleh penambahan huruf hamzah. Baik, mari tengok seterusnya. Surah Toha ayat yang kedua.
Sila kenal pasti tanda ganti nama diri pada tempat kosong. Baik, kat sini ganti nama diri kamu. Apakah tanda ganti nama diri yang sesuai di sini, yang betul kat sini? Baik, saya bacakan terjemahan ayat ini. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kami tidak turunkan Al-Quran ini kepada kamu, wahai Muhammad, untuk buat kamu jadi susah. Tapi kenapa selepas Al-Quran turun, Nabi makin susah, kena boikot dengan orang? Itu masalah orang Arab. Itu masalah orang Arab yang tak mahu terima kebenaran. Itu masalah orang Arab yang tidak mahu terima Al-Quran. Adapun Al-Quran itu hakikatnya mendatangkan kemudahan, mendatangkan penyelesaian, mendatangkan ketenangan. Dan Al-Quran itu untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan keamanan sebenarnya. Yang jadi susah tu sebab orang yang tak mahu menerima Al-Quran, iaitu orang-orang kafir. Baik, kita nak kenal pasti di situ tanda ganti nama diri kamu di sini. Jawapannya ialah ta. Jawapannya ialah ta. Tashqa. Tashqa makna dia kamu menjadi susah. Baik, kalau saya kata yashqa. Yashqa maknanya akan jadi dia menjadi susah. Baik, kalau saya kata ashqa, baik, ashqa ni dia ada dua makna. Baik, kalau dia ni fi'il mudhari', kalau dia fi'il mudhari', makna dia aku menjadi susah. Baik, kalau ashqa ni dalam ayat tu dia isim tafdil. Kalau isim tafdil makna dia lebih susah, lebih susah. Baik, tadi tashqa makna dia kamu menjadi susah. Kalau yashqa dia menjadi susah. Baik, kalau ashqa ada hamzah. Kalau ada hamzah macam ni, dia barangkali makna dia lebih susah, atau makna lain dia aku menjadi susah. Baik, di sini kalau ada hamzah, barangkali dia fi'il mudhari' atau barangkali dia isim tafdil. Baik, kalau ada ya tu memang confirm fi'il mudhari'. Kalau ada ya tu memang confirm fi'il mudhari', terjemahannya dia menjadi susah. Cuma kalau ada hamzah ni saja, hamzah ni barangkali makna dia aku menjadi susah, atau makna dia lebih susah. Nanti kalau perkataan ni kita jumpa dalam ayat, kita kena tengok konteks ayat tu untuk dapatkan terjemahan dia, sama ada aku menjadi susah atau lebih susah. Baik, mari tengok seterusnya. Surah Toha ayat 18, kita nak kenal pasti apakah tanda ganti nama diri pada tempat kosong di sini. Baik, di sini apa tanda ganti nama diri dekat tempat kosong ni? Baik, saya bacakan sekejap terjemahannya. Berkata Musa kepada Allah. Allah bertanya, apa dekat tanganmu wahai Musa? Lalu Musa pun menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bersandar padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Baik, kita nak kenal pasti apakah tanda ganti nama diri di situ. Kita kena tengok kat sini apa ganti nama diri dekat terjemahan ni. Baik, kita nak letak huruf apa kat sini. Kita kena tahu dahulu apa ganti nama diri dalam ayat ni. Baik, kat sini ganti nama diri yang ada dekat ayat ini ialah aku. Aku bersandar padanya dan aku pukul daun dengannya. Baik, kat sini ada ganti nama diri aku. Kalau aku dalam fi'il mudhari', tanda dia bukan ya, bukan ta, bukan nun. Tanda dia ialah huruf hamzah. Jadi di sini kena letak hamzah sebab aku kena letak hamzah. Tak boleh guna ana di sini. Kita tak guna ana sebab kat sini dia dalam fi'il mudhari', dia tersembunyi. Tandanya hamzah, kita kena letak hamzah, bunyinya akan jadi atawakka'u. Yang ni letak hamzah juga, bunyinya jadi ahushu. Baik, kalau saya letak ya, kalau saya letak ya tawakka'u, ya tawakka'u maknanya dia bersandar. Baik, kalau tatawakka'u makna dia kau bersandar. Baik, kalau aku tadi kena letak huruf hamzah. Kalau aku kena letak huruf hamzah. Baik, sedikit penjelasan tuan-tuan. Ayat ini cerita tentang dialog Nabi Musa dengan Allah.
Hanya Nabi Musa saja yang bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi yang lain ada malaikat Jibril sebagai perantara. Tetapi Nabi Musa berkata direct dengan Allah. Allah tanya Nabi Musa, apa yang dekat tangan kananmu wahai Musa? Lalu Musa pun menjawab, dia tak jawab pendek. Kalau ikut dia jawab pendek je, ini tongkat aku. Sebab Allah tanya, apa dekat tanganmu? Jawapannya tongkat aku. Tetapi Nabi Musa dia jawab panjang lagi. Bila jawab panjang ni antara sebab menjawab panjang ni ialah kita nak membesarkan. Contoh tetamu datang rumah. Tetamu tu tanya soalan satu je tapi kita jawab panjang, nak meraihkan tetamu. Tapi kalau tanya jawab pendek, dah makan? Dah. Tanya satu jawab satu, itu macam tidak meraihkan, tidak mesra atau tidak membesar. Baik, Nabi Musa seronok bercakap dengan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kat sini dijawab panjang, ni tongkat aku bersandar padanya. Aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan lain yang ada padanya. Baik, bila jawab lebih ni sama ada meraihkan, membesarkan atau rasa seronok. Seronok dapat bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebenarnya ketika berdoa kita seronok dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau boleh tanda seronok itu ialah dipanjang-panjangkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari tengok seterusnya surah Toha ayat 44. Surah Toha ayat 44, kat situ kita nak kenal pasti apakah tanda ganti nama diri pada tempat kosong ni. Apa tanda ganti nama diri dekat tempat kosong? Baik, saya bacakan terjemahannya. Maka berbicaralah kamu berdua, iaitu Nabi Musa dengan Harun. Wahai Nabi Musa dan Harun, berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Mudah-mudahan Fir'aun tu ingat atau Fir'aun takut. Baik, kat sini kita nak kenal pasti apakah tanda ganti nama diri kat sini. Baik, kita nak letak tanda ganti nama diri, kita kena tahu makna dulu. Kena tengok makna kat sini. Kat sini yang perkataan ni terjemahannya dia ingat. Yang satu lagi pula yang hujung ni terjemahannya sebenarnya dia takut. Dia ingat atau dia takut. Baik, kalau dia, maka di situ kena letak huruf ya. Di situ kena letak huruf ya. Baik, kalau saya letak huruf ta, takhsha. Kalau takhsha maknanya kau takut. Baik, kalau saya letak hamzah akhsha, akhsha maknanya aku takut. Baik, kalau dia takut, kita kena letak huruf ya. Kita tak boleh guna hamzah, hamzah untuk aku. Baik, kita tak boleh guna ta tu untuk kau. Di sini mesti guna ya untuk dia. Dia di sini merujuk kepada Fir'aun. Yang kamu berdua di sini Nabi Musa dengan Nabi Harun. Baik, sedikit pengajaran tuan-tuan. Dalam ayat ini Tuhan suruh Nabi Musa dengan Harun dakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Maka pengajarannya di sini ialah dalam dakwah kena lemah lembut. Dengan Fir'aun pun kena lemah lembut, maka dengan cucu-cucu, dengan anak-anak lagilah kena lemah lembut. Kita nak tegur anak tu supaya semayang awal, atau kita nak tegur cucu tu supaya semayang awal, maka teguran itu mestilah dengan lemah lembut. Kalau kita dakwah dengan cara yang Allah suruh, maka kita dapat pahala, berkat. Kita dapat pahala sebab Allah suruh lemah lembut, kita ikut apa yang Allah suruh. Dan kita serah hasil ni. Ada orang kata kalau lemah lembut orang tak dengar. Orang dengar tak dengar tu berdasarkan hidayah. Hidayah kerja Allah. Hidayah kerja Allah. Yang penting kita buat apa yang Allah suruh. Allah suruh ketika dakwah lemah lembut, maka kita guna saja cara yang Allah suruh itu. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang tu nak berubah ke tidak, itu dia akan berubah akan apabila dapat hidayah. Hidayah adalah kerja Allah, maka kita serah kepada Allah. Kita buat saja sesuai dengan apa yang Allah suruh, iaitu bila nak dakwah, kita dakwah dengan lemah lembut.
lalu hasilnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, seterusnya, baik, kita nak tukar ayat ni. Baik, yang di sini ayat yang tidak ada fi'il, ini ayat isim. Yang di sana tu yang ada fi'il. Baik, kita tengok dulu ayat yang tak ada fi'il. Ayat yang tak ada fi'il ni kita panggil dia ayat isim. Kalau bahasa Arab, orang Arab panggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, di sini dia ni subjek, maka kena guna ganti nama diri tidak melekat, iaitu huwa. Baik, kat sini terjemahannya huwa fil masjid. Baik, sekarang kita nak tukar dia solat di masjid. Baik, kita nak tukar di situ dia solat di masjid. Ada perbuatan dan dia ni sudah jadi pelaku. Baik, tadi di sini subjek. Sekarang di sini dia ada perbuatan, maka fungsinya sebagai pelaku. Baik, di sini kita tak guna huwa. Di sini kita guna ya. Baik, kita cari dekat kamus selalu perkataan solat usolli. Baik, kalau usolli ada hamzah. Hamzah tu aku kita kena buang hamzah tu, ganti dengan ya. Jadi kalau ganti dengan ya, dia akan jadi yusolli. Yusolli maknanya dia solat. Baik, di situ kita tak guna huwa ni. Kita tak guna huwa, kita guna huruf ya. Ya tu di situ ikut macam usolli, ya tu baris depan. Jadi bunyinya yusolli. Yusolli fil masjid, maknanya dia solat di masjid. Di sini kita tak guna huwa, kita guna ya. Kalau aku solat pula, kita guna hamzah usolli. Kalau engkau solat, kita guna ta, tusolli. Tusolli. Baik, mari tengok ayat seterusnya. Saya bersama imam. Baik, di sini tak ada sebut perbuatan. Tak ada sebut buat apa bersama imam tu, tak ada sebut. Jadi ini ayat isim. Orang Arab panggil dia jumlah ismiyah. Baik, di sini saya berfungsi sebagai subjek, jadi kena guna ana. Ana ma'al imam. Saya bersama imam. Baik, sekarang kita nak tukar jadi pelaku. Tadi subjek, sekarang ada perbuatan, maka fungsi saya di sini adalah sebagai pelaku. Baik, kita nak kata di sini saya solat bersama imam. Baik, tadi kalau dia solat yusolli. Kalau saya solat, kita tak boleh kata ana yusolli. Tak boleh kata ana yusolli, kita tak guna ana. Dan yusolli tu tak boleh ada ya. Kita kena buang ya, ganti dengan hamzah jadi usolli. Usolli ma'al imam. Baik, di situ saya pelaku. Kita anggap dia tersembunyi dekat dalam fi'il mudhari' ini. Tanda saya ialah huruf hamzah dekat depan. Kalau dia solat, kita buang hamzah tu, kita letak ya, bunyinya yusolli. Manakala kalau engkau solat, kita buang hamzah, letak ta, bunyinya jadi tusolli. Baik, mari tengok ayat seterusnya. Adakah kau tidur di hospital? Dalam bahasa Arab, hal tanamu fil mustashfa. Baik, di sini ada perbuatan tidur. Engkau tu pelaku. Baik, kau tu pelaku, kita anggap kau tu tersembunyi dekat dalam fi'il mudhari'. Tandanya huruf ta dekat depan ni. Baik, sekarang kita nak buang perbuatan. Kita nak tanya, adakah kau di hospital? Kita buang perbuatan tidur tadi. Jadi ayat ini sudah jadi ayat isim. Fungsi kau di sini bukan pelaku dah. Di sini kau ni fungsi dia sebagai subjek. Baik, soalannya di sini ialah macam mana kalau kau tu jadi subjek? Macam mana bunyi dia? Baik, jawapan dia di sini guna anta. Hal anta fil mustashfa. Baik, di sini anta ni, seluruh perkataan anta ni makna dia kau. Kalau tadi tanamu tadi fi'il mudhari', yang kau di sini tandanya huruf ta tu saja. Tapi kalau anta ni daripada depan sampai hujung ni, memang anta ni maknanya kau. Anta ni satu patah perkataan, dia dipanggil sebagai ganti nama diri tidak melekat. Kita guna ganti nama diri tak melekat dekat dalam ayat isim. Fungsi dia sebagai subjek. Kalau fungsi kau tu pelaku, kita anggap dia tersembunyi, kena letak tanda dekat dalam fi'il mudhari', tandanya huruf ta.
Baik, kalau di sini saya tukar kepada saya di hospital. Kalau di sini saya kena guna ana fil mustashfa. Kalau dia, adakah dia di hospital, di sini kena guna huwa fil mustashfa. Baik, mari tengok seterusnya. Baik, ayat seterusnya, saya tahu jalan. A'lamu at-tariq. Orang tanya kenapa tak buka GPS, orang tu pun jawab, saya tahu jalan. Tak apa, saya tahu jalan. Saya tahu jalan dalam bahasa Arab a'lamu at-tariq. Baik, di sini saya tahu guna fi'il mudhari'. Baik, kalau guna fi'il mudhari', tanda ganti nama diri saya ialah hamzah. Baik, sekarang kita nak tukar ayat. Kita nak kata dia lebih tahu daripada kau. Dia lebih tahu daripada kau. Dia lebih tahu daripada kau dalam bahasa Arabnya. Baik, kat sini lebih tahu ni kita guna isim tafdil. Baik, isim tafdil dia punya tanda untuk perkataan lebih ni ialah hamzah juga. Kat sini kita guna a'lamu juga. A'lamu maknanya lebih tahu. Dia di sini huwa, daripada kau di sini minka. Baik, di sini a'lamu dengan yang di sini a'lamu sama bunyi dia. Tapi makna dekat sini lain. Dekat sini makna dia saya tahu. Yang dekat sini makna dia lebih tahu. Yang ni kita panggil dia isim tafdil. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan ni, dia pattern dia boleh jadi sama, iaitu isim tafdil dengan fi'il mudhari'. Kita akan jumpa ada sebahagian perkataan ni, dia punya fi'il mudhari' dengan isim tafdil dia sama pattern. Tetapi dia pattern sama tapi makna lain. Kat sini a'lamu fi'il mudhari' maknanya saya tahu. Yang a'lamu di sini isim tafdil maknanya lebih tahu. Baik, kalau jumpa pattern sama begini, kita kena tengok makna ayat. Kena tengok makna ayat untuk tahu makna yang sesuai dalam ayat tersebut. Kat sini kalau saya terjemah dia saya tahu daripada kau, macam tak berapa sesuai di situ. Baik, mari tengok soalan seterusnya. Adakah kau orang Malaysia? Baik, kalau A anta, B ta, kalau C ka. Baik, yang ni jawapan dia ialah, kalau C tak boleh, C ni ka ni memang makna dia kau, tapi kita guna kalau selepas isim. Kalau selepas isim, selepas fi'il, ataupun selepas haraf jar, kita guna ka. Contohnya, ibu kau, ummuka. Semoga Allah membalas kau, jazakallah. Baik, kat sini tak boleh guna ka. Baik, kalau ta ni dekat depan fi'il mudhari', ayat ni tak ada perbuatan, jadi kita tak boleh guna ta ni. Maka jawapan di sini anta. Di sini guna anta. Anta adalah ganti nama diri tidak melekat. Fungsi dia di sini sebagai subjek. Subjek ni dia dekat dalam ayat isim. Baik, seterusnya, saya akan pulang ke Malaysia. Baik, kalau A sa'arji'u, kalau B ana sayarji'u, kalau C ana saraja'. Baik, kat sini C salah. Ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, ana di sini tak perlu, sebab ana kita guna depan ayat isim. Kat sini ada perbuatan. Ini ayat fi'il. Kalau ana kita guna depan ayat isim. Baik, kemudian di sini roja'a ni salah. Roja'a 3 huruf semua baris atas, ini fi'il madi, automatik ada dia telah. Di sini roja'a dia telah pulang, jadi salah. Baik, kalau B pula tadi ana tak perlu. Kemudian di sini ada ya. Kalau ya ada dia. Kita tak nak dia, kita nak saya di sini. Jadi jawapannya A. Di sini sa maknanya akan. Hamzah dekat fi'il mudhari' ini tanda ganti nama diri saya. Jadi jawapannya A. Sa'arji'u ila Malaysia. Baik, soalan seterusnya, kau lebih kuat. Baik, kalau A anta qawiyun, kalau B ta qawiyun, kalau C anta aqwa. Baik, kalau kata A,
Kalau kata A, anta qawiyun, anta maknanya kau. Tapi qawiyun ni dia tak ada hamzah. Baik, kat sini ada perkataan lebih, jadi kena ada hamzah. Kat sini tak ada hamzah. Qawiyun maknanya kuat. Engkau kuat. Anta qawiyun makna dia engkau kuat. Jadi A salah. Sebab A tak ada perkataan lebih di sini. Baik, kalau B pula ta qawiyun, dia ambil qawiyun tadi dia tambah ta je. Ini salah Ta ni dia adalah tanda untuk kau dalam fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' ada pattern dia. Ada pattern fi'il mudhari', ini tak ikut pattern ni. Jadi salah. Kalau ikut pattern fi'il mudhari' pun salah juga, sebab kita nak perkataan lebih ni. Kat sini jawapan dia C. Untuk bagi ada perkataan lebih, kita kena guna pattern isim tafdil, kena ada hamzah. Hamzah di sini mewakili perkataan lebih. Baik, soalan terakhir, saya lebih kuat. Baik, kalau dah jawab soalan tadi, yang ni pasti boleh jawab sekelip mata saja. Yang ni jawapan dia C. Ana aqwa. Ana aqwa maknanya saya lebih kuat. Baik, lebih kuat ni isim tafdil. Jadi ini ayat isim. Saya di sini subjek. Saya di sini subjek, kena guna ana. Baik, aqwa isim tafdil, huruf hamzah di sini bukan saya. Hamzah di sini bukan saya sebab ini isim tafdil. Hamzah dekat isim tafdil ni bukan saya. Hamzah di sini tanda untuk perkataan lebih. Baik, saya ulang. Ana sebagai subjek, aqwa ni isim tafdil, makna dia lebih kuat. Perkataan lebih di sini diwakili oleh hamzah. Kalau aqwa saja maknanya lebih kuat. Aqwa lebih kuat, kat sini tak ada saya. Kat sini tidak ada saya, jadi B salah. Yang ni kat sini ada saya, ana. Tapi di sini tak ada perkataan lebih. Qawiyun ni maknanya kuat saja. Ini isim sifat. Isim sifat tadi kita kata ada tambah ya dekat tengah. Isim sifat tadi kita dah bincang, isim sifat dekat tengah dia ada ya. Isim sifat dekat tengah dia ada ya. Baik, tadi soalan tadi yang terakhir tadi, qawiyun ni maknanya saya kuat. Di sini ada ya untuk isim sifat dengan ya asal, jadi ada dua ya. Ya tambahan dengan ya asal, jadi ada dua ya, maka diletak syaddah. Baik, ini isim sifat. Isim sifat di sini makna dia kuat saja. Saya kuat. Tidak ada perkataan lebih di sini. Baik, mudah-mudahan jelas tuan-tuan. Sekian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan dapat difahami dengan baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, kita jumpa lagi di lain sesi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.